Hai Ana. Hai Star. Suara saya dengan skrin ni jelas tak? Suara saya dengan skrin ni jelas tak? Sebelum saya mulakan, boleh tak bagi tap-tap skrin sikit? 250 ke? Kita nak sambung bahagian B, bahagian C. Trial Terengganu 2025. Okey. Kasih habis semua kertas 2 hari ni. Boleh share. Terima kasih share live Arin. Terima kasih repost. Tap screen sikit. 100. 200 like. Kita gerak bos. Terima kasih share live. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan terus tanpa menunggu lagi. So ni korang boleh dapat PDF ni, boleh dapat dalam grup saya. Grup Rumah Biru saya. Ada skema jawapan semua dan saya akan upload recording malam ni atau esok Recording paper 1, paper 2. Semua saya upload. Okey. Tapi tak semua saya jawab sebab saya target soalan-soalan yang korang wajib score. Ada soalan yang saya skip sebab apa? Walaupun dia senang tapi saya skip sebab apa nanti kalau dah habis jawab soalan trial, sebab soalan trial ni berapa negeri je kan. Trial SBP, trial MSM, trial skor agama, lepas tu trial negeri-negeri. Kalau dah habis, nak belajar apa pula? Belajar subtopik, topik yang senang-senang. Contohnya, tajuk rangkaian ni kan. Tajuk rangkaian ni, saya akan kumpulkan dari setiap trial tu kita kumpulkan, kita jawab. Maknanya konsisten kita jawab soalan topik yang sama je. Faham tak? Contoh lagi soalan persamaan garis lurus. Contoh lagi soalan persamaan serentak. Setiap dari trial kita tengok macam mana bentuk soalan dia. Sampailah kita mahir semua. Tu kalau dah siap semua trial lah. Okay. Jadi saya tak akan jawab semua. Saya akan jawab, ada yang boleh score, saya cuba jawab. Next turn baru jawab ni, Terengganu. Okay. So jadi, kalau saya macam sangkut-sangkut tu boleh tolong saya So, kita nak pergi soalan terus, soalan ke-12. Yang baru masuk, buka file ni sekarang. Nak ambil pensel, ambil kalkulator. Kita nak jawab sama-sama. Okay? Lagi berapa hari je nak exam ni? Okay, boleh. So, soalan nombor 12 ni antara bab paling senang form 4 iaitu bab pengurusan kewangan. Okay? Bab terakhir sekali, bab 10. Kita ada pendapatan bersih, kita ada expenses, perbelanjaan. So, dia minta apa? Cari pendapatan aktif, cari pendapatan pasif, cari jumlah perbelanjaan. Siapa tahu apa beza active income dengan passive income? Apa beza passive income dengan active income? Siapa tak tahu, tekan 1. Siapa tahu, boleh beritahu. Apa beza pendapatan aktif dan pendapatan pasif? Diorang tak tahu tu Pasif duit tepi. Okey. Kalau pendapatan aktif ni korang kena bekerja untuk dapatkan duit tu. Pendapatan pasif ni korang santai dia macam duit sewa. Korang tak kerja pun korang dapat duit tu. Contohnya duit sewa, duit interest, duit dividen, itu semua ialah pasif. Maknanya korang tak buat apa-apa pun akan dapat duit tu. Okey, aktif ni korang kena bekerja. So, sekarang ni gaji. Gaji ialah pendapatan aktif ke pasif? A ke P? Aktif ke pasif? Aktif. Okey, bagus. Ayah, aktif. Bagus. Allowance, aktif ke pasif? Allowance. Allowance aktif ke pasif? Ada orang jawab pasif. Ada orang jawab pasif. Jawapan dia, allowance ni ialah aktif. Allowance ni aktif. Sebab apa? Awak bekerja, kan dapat allowance juga kan. Kalau awak tak kerja, mana dapat allowance? Allowance ni awak kena kerja. Yang pasif ni contohnya sewa, dividen, interest. Benda-benda macam tu. Allowance ni awak kena bekerja baru dapat allowance. Mana ada awak tak kerja langsung, awak boleh minta allowance kat company tu. Jadi allowance ni ialah aktif. Sewa.
Sewa ni aktif ke pasif? Baru cakap tadi. Saya baru start live ni. Oh, insta balik live. Bagusnya. Okey, sewa ialah pasif. Sebab kita santai-santai je dah dapat duit pasif. So dia minta apa? Dia minta hitung pendapatan aktif, hitung pendapatan pasif. Jadi yang ni aktif orang tambahkan 3,200 tambah 400, 3,600. Pasif 600 saja. So saya tulis kat sini 3,200 tambah 400 akan dapat 3,600. Yang ini tulis 600. Okey. Jumlah perbelanjaan macam nak buat? Jumlah perbelanjaan, tengok je kotak-kotak ni. Semua ni duit dia gunakan. Cash out. Dia guna untuk makan, petrol, semua ni dia keluarkan lah. Jadi ini semua perbelanjaan. Awak tambahkan saja semua ni. 700 tambah 400 semua ni. Akan dapat RM2,430. Okey. Perbelanjaan korang tambahkan saja. Okey. Macam mana nak cari? Soalan seterusnya dia tanya aliran tunai ataupun cash flow. Cash flow, ayah ada bagi formula kat situ. Jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. So, jumlah pendapatan 3,600 tambah 600. Jadi, 4,200. Betul? RM 4,200. Ini ialah jumlah income dia. Kita tolakkan dengan expenses dia. Expenses dia berapa tadi? 2,430. 2,430. Ni sebenarnya markah free je. Korang tak belajar pun korang boleh jawab soalan ni. Expenses. So, dapat RM 1,770. So, cash flow dia negatif ke positif? Betul SCL, 1,770. Negeri Terengganu. So, cash flow ni negatif ke positif? Negatif ke positif? Positif. So, kalau income ni lebih besar daripada perbelanjaan, maka akan dapat cash flow positif. Bagus. Jadi lagi, okey. Soalan yang mencabar kat bawah ni lah. Bahagian B ni dia tak direct macam bahagian A. Bahagian A semua direct. Bahagian B awak kena ada fikir juga yang last ni. Bahagian C semua agak banyak aplikasi lah. Agak susah. Jadi kalau nak score bahagian A, bahagian B wajib score lah. Betul, pendapatan melebihi perbelanjaan, cash flow positif. So, awak tengok ni ya, Encik Ramli ingin menyimpan 90,000 dalam masa 4 tahun. Okey, dari sekarang. Hitung simpanan bulanan tahunan yang diperlukan. So, kita nak tahu dulu, kita setiap bulan ada lebih 1,770. Setiap bulan kita ada 1,770. Dia ni, Encik Ramli ni, kita ni nak kira, nak kumpul 90,000 dalam masa 4 tahun. So, kita tengok dulu, 1,770 ni cukup tak? Dalam masa 4 tahun akan jadi berapa? Okay. So, 1,770. Okay, 1,770 ni sebulan. Jadi, 4 tahun ada berapa bulan? 4 tahun ada, kita darabkan 4 darab 12 bulan. Okay, sebab 1 bulan 1,770, betul? 4 tahun berapa bulan? 4 darab 12 jadi 48 bulan. So, 1 bulan 1,770, 48 bulan kita darabkan dengan 48 bulan. Betul? Kenapa yang pendapatan aktif tu tambah 400? Okey, sekejap. 1,770 darab 48 akan dapat 84,960 ringgit. So, tak cukup lagi duit dia. Nampak tak? Selama 4 tahun tak cukup lagi. Jadi dia minta apa? Hitung simpanan bulanan. Hitung simpanan bulanan. Kenapa darab? Sebab 1 bulan dia dapat kumpul 1,770. Sekarang ni saya nak tengok. Selepas 4 tahun, berapa dia dah berjaya kumpul? Konsisten kan? 1,770, 1,770. Kalau 2 bulan, 1,770 darab 2. Kalau 3 bulan, darab 3. Sekarang ni kita tahu, 4 tahun ada 48 bulan. So, saya darab dengan 48 bulan, dapat 84,960. So, saya tahu tak cukup. Saya nak 90,000 ni. Jadi, 90K tolakkan dengan 84. Saya nak tengok berapa lagi kena tambah. 84,960. Jadi, berapa? Jadi, RM 5,040.
So RM5,040 lagi tak cukup. RM5,040 betul HCL. Tak cukup RM50,000 lah. RM5,040. RM50,000 pula. 105 lagi ke? 105 awak dapat dari mana tu? So RM5,040, okey. Jadi dia minta apa? Hitung simpanan bulanan. Hitung simpanan bulanan. Jadi selama 4 tahun tu awak kena bahagi dengan berapa bulan lah. Faham tak? Jadi RM5,040. Sekarang ni saya nak kumpul. Yang ni saya kira untuk 4 tahun. RM5,040 ni saya kena bagi dengan berapa bulan? 4 tahun punya bulan lah. 4 darab 12 jadi 48 bulan. So RM5,040 bahagi 48 dapat RM105. Betul lah. Siapa cakap 105 tadi macam 105. Maknanya setiap bulan dia kena tambah RM105. Mula dia dapat RM1,770, betul. Dia kena tambah RM105 setiap bulan supaya dia dapat 90K dia punya simpanan. Cuba saya check sikit. Okey, saya check sikit. 1,770 saya try tambahkan dengan 105. Akan dapat RM1875. So 1875 saya try darabkan dengan 48 bulan. Darabkan dengan 48 bulan tadi tu, dapat 90K. So betul lah jawapan saya. Maknanya kalau dia kumpul 1875, darabkan dengan 2 tahun ni, 48 bulan, dapat 90K. Macam tu. Senang je kan? Okay. Senang je. Okay, so next. Dah free berapa markah ni? 4, 7, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 markah. Okay. Nombor 13, metrik. Faham? Okay. Nombor 13, metrik. Okay, metrik ni pun sebenarnya kalau keluar 10 soalan metrik, semua pelajar, bukan semua lah, mungkin kalau trial korang start dari C, sepatutnya yang C student tu kan, kalau keluar 10 soalan, 6 soalan metrik tu dia boleh jawab lah. Maknanya soalan ni tak berapa susah pun. Okay, soalan ni tak berapa susah. So kalau kita tengok, cuma kalau dia metrik ni dekat bahagian B, mungkin susah sikit lah. Sebab dia ada aplikasi sikit. Okay, tengok A ni dulu. Diberi P yang ini. Okay, diberi P yang ni. 2 baris, 2 lajur. Lepas tu, ada lagi satu metrik Q. Dia kata P tolak Q sama dengan yang ini. P tolak Q sama dengan yang ini. Okay. So, dia nak minta apa? Dia minta cari X, Y dan Z. Macam mana awak nak buat ni? Siapa ada idea macam nak buat ni? Kita ada P, kita ada Q. Lepas tu dia kata P tolak Q sama dengan yang ini. Macam mana kita nak buat ni? Saya ambil gambar dia. Siapa ada idea? Siapa tak ada idea? Tekan 1. Siapa tak ada idea? Tekan 1. Nak tengok berapa ramai tak tahu nak jawab benda ni. Matematik. Tekan 1 lagi. Baru seorang tak tahu. 2 orang. 2 ni dah faham lah kot. Okay. Okay, tak ramai sangat lah. Okay, ramai-ramai. Ramai-ramai. Okay, jom kita jawab. Santai je. Awak tengok P tolak Q sama dengan yang ini. P tolak Q sama dengan yang ini. So, kita ada P. P ni. Nampak ni P. Kita gantikan dekat P sini. Q. Nampak ni Q. Kita gantikan dekat Q sini. Okay. So, saya gantikan. Dia akan jadi macam ni. 5X tambah 2. Tulis je balik. 7 tolak 2Y. Negatif 6. 4X. Lepas tu, operasi dia tolak Q. Masukkan Q. Q apa? 2X, 8, 6, 4Y. Sama dengan dia dah bagi jawapan tu. 11 tolak 3 tolak 12, 2Z. Okey. Soalan ke berapa? Sekarang ni dah soalan ke-13. Okey. So, dia minta apa? Dia minta cari nilai X, nilai Y, nilai Z. Okey. Untuk tambah tolak metrik ni, macam mana nak buat tambah tolak metrik ni? Awak kena ingat, untuk tambah tolak metrik, awak kena tambahkan atau tolakkan unsur yang berada pada baris dan lajur yang sama. Okey. Kalau awak ambil satu unsur ni baris 1 lajur 1, awak kena tolakkan juga dengan baris 1 lajur 1. Samakan dengan juga baris 1 lajur 1. Okey. Baris 1 lajur 1. Okey. Kalau ambil baris 2 lajur 1, kena tolakkan dengan baris 2 lajur 1. Okey. Guna shift soft pun boleh, tapi ni ada banyak
tapi ni ada banyak variable kalau awak guna matrik. Tapi awak kena nampak dulu, nak guna shift soft tu kena nampak dulu yang ini. Yang highlight ni awak kena nampak dulu. So bila dah nampak, awak tulis dia balik 5x tambah 2 tolakkan dengan 2x. Tolak 2x. Sama dengan, dia kata sama dengan ambil unsur yang sama, kedudukan yang sama, iaitu 11. Yang ni boleh shift soft lah. Tapi yang ni awak manual pun boleh. Betul tak? 5x, ini algebra macam biasa. 5x tolak 2x sama dengan 3x. 2 saya pindah sana, akan jadi 11 tolak 2, 9. X akan dapat 3. Macam tu. Okay, x sama dengan 3. Betul tak? Okay, x sama dengan 3. Dapat? Okay, betul. So, nak cari y pula. Nak cari y, baris 2 lajur 1. Baris 2 lajur 1. Jadi, saya ambil dekat baris 2 lajur 1 juga. Iaitu dekat sini. Ni pun sama juga, ambil juga dekat sini. Senang je. Nak cari y kan. Saya tengok y ni kat mana. Ambil dekat unsur-unsur yang kedudukan sama. So, 7 tolak 2y tolak 8 sama dengan negatif 3. Y sama dengan berapa? Pindah-pindahkan, kawan kita dah kira y sama dengan 1. Terima kasih. Ribas. Okay. Nak ambil z pula. Z tu kat sini. Nampak? Dia ada y, dia ada x dekat sini. So, x kita dah dapat nilai dia. Y pun dah dapat. So, kita boleh cari nilai z. So, kita salin dulu. 4x tolak 4y sama dengan 2z. X kita dah dapat. X kita masukkanlah 3. Kita dah dapat, kita kira tadi kan. Ni bukan ADMAT. Ni matrik bab 2. Tingkatan 5. Lepas tu tolak 4. Y tu masukkan 1. Sama dengan 2z. Boleh tak? 4 darab 3 tolak 4. Dapat berapa nilai z? Siapa dapat? Macam mana y boleh dapat 1? Okey. Z dapat 4. Betul. Z sama dengan 4. Macam mana y boleh dapat 1? Ini algebra macam biasa je. Kalau awak dah tingkatan 5, awak tak boleh buat lagi. Saya sarankan awak pergi cari nota form 1, form 2 untuk algebra ni. Persamaan, serentak, pasal algebra, semua persamaan algebra ni semua kena cari. Cari, belajar balik dulu. Belajar dulu, barulah awak pergi ke bab-bab lain. Bab-bab yang lain. Okay. So, ni 7 tolak 8 sama dengan negatif 1. Negatif 1. Lepas tu tinggallah negatif 2y. Sama dengan negatif 3. Okay. 7 tolak 8 dapat negatif 1. Negatif 1, pindah sana akan dapat positif 1. Sebab saya nak cari nilai y, kena sorang-sorang. Okay. Lepas tu negatif 1 tambah, negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. Yang ini negatif 2y. So, pindahkan je. 2 dengan y ialah darab, pindah sana akan jadi bahagi. Y dapat 1. Okey. Ada lagi soalan dalam masa 3 saat? Dalam masa 3 saat, satu try Selangor matrik susah sikit, saya tinggal. Selangor Boleh juga. Saya nak jawab soalan Selangor. Lepas habis ni, mungkin weekend ni kita akan start try Selangor. Ke awak dah bincang dah soalan try Selangor SCL? Okay, kita pergi, yang ni pun saya nak skip. Macam saya cakap tadi, nanti saya nak buat satu bab live. Satu bab live, kumpulkan semua soalan trial, tapi satu bab je. Kumpulkan soalan trial 2025, tapi satu bab je. Antaranya bab yang ini, kita akan jawab sampai kita mahir. Okay? Adik, rugi kalau tak follow. Baik korang follow dulu. Sebab soalan trial ni lebih kurang je bentuk dia dengan soalan SPM. Kadang-kadang ada sebiji. Saya pernah nampak ada yang sebiji. Saya ingat lagi dulu SPM saya 1999. SPM saya 1999. Soalan kimia, trial Johor. Sebiji tak tukar apa-apa pun. Masuk dekat SPM. Trial Johor. Trial Johor ke trial SBP? Saya tak ingat. Ada satu soalan tu. Soalan kimia. Sebiji mat. So jadi memang penting lah korang belajar soalan trial ni. Tengah buat soalan ni Okay, dah sampai soalan mana tu? Underscore. Okay, kita tengok soalan 15. Soalan 15 ni sukatan serahkan data terkumpul. Tingkatan 5. Okay, soalan ni pun berbala juga awak nak study sekarang ni kalau nak push. Sebab markah dia sangat banyak So, pertama sekali dia suruh apa? Dia suruh lengkapkan jadual ni. Lengkapkan jadual ni je dah dapat 2 markah.
Okay, lengkapkan jadual ni dah dapat 2 markah. So kita tengok kat sini saya rasa tak ada masalah nak isi graf ni. Betul tak? Siapa ada masalah nak isi jadual ni? Tekan 1. Ada masalah tak? Okay. Saya rasa tak ada masalah pun. Jadi saya buat secara lajunya. Titik tengah. Macam mana cari titik tengah? Macam mana nak cari titik tengah? Kita ada 21 sampai 25 Oh, ada juga masalah. Okay, tak apa, saya ajar kak. 21 sampai 25. 21, formula untuk cari titik tengah ialah had bawah tambah had atas bahagi 2. Had bawah yang ni 21 tambah 25 bahagi 2. 21 tambah 25 berapa? 46. Bagi 2 dapat 23. Tekan, gunakan tangan pun boleh sebab nombor dia ada 5 je. 26, 27 yang ni kan. 26, 27, 28, 29, 30. So tengah-tengah dia apa? Tengah-tengah dia ialah 27. 26, 27. Tengah-tengah dia 28, sorry. Tengah-tengah dia 28. Okay, 28. Sama juga macam ni. 31, 32, 33, 34, 35. Tengah-tengah dia apa? 31, 32, 33. 33. So titik tengah ni tak ada masalah kot. Saya laju sikit. 38, 43, 48, 53. So kekerapan. Sekarang ni diberi kekerapan longgokan. Macam mana nak cek kekerapan ni? Okay. Kolom pertama. Row pertama saya dapat 3. Saya tahu 3 sama je. Row kedua ni macam mana saya nak isi? Siapa tahu? Row kedua macam mana saya nak isi? Apa tu kekerapan longgokan? Siapa tahu? 53 tolak 3. Jadi kekerapan longgokan ni, dia longgokkan kekerapan tu. Okey, dia longgokkan kekerapan tu. Okey, sekarang ni kawan kita kata 53 tolak 3, 50. Okey, so kalau saya buat balik, okey. Kalau yang ni, yang row ketiga ni, 100 tolak 53 akan dapat 47. Okey, kalau dari kekerapan, saya nak buat kekerapan longgokan macam mana? Sebab biasanya dia bagi kekerapan. Lepas tu dia suruh buat kekerapan longgokan. Tapi ni dia bagi kekerapan longgokan nak buat kekerapan pula. Ni kekerapan nak buat kekerapan longgokan macam mana? 3. Contoh sini kekerapan longgokan kan. KL. 3 juga. Row kedua ni 50 tambah 3. Jadi 53. Yang row ketiga ni 50 tambah 47. Jadi yang ketiga ni 53 tambah 47. Sorry, 3 tambah 3. 3 sama dengan 3. Okay, lepas tu tambah 50 sama dengan 53. Zigzag. Sorry, kawan kita beritahu kan. 53 tambah 47 dapat 100. Lepas tu tambah lagi yang ni dapat yang ni. Tambah lagi yang ni dapat yang ni. Itu untuk kekerapan longgokan. Tapi yang ni, dia sepatutnya sama je macam ni. Nampak tak? Gitu. Yang ini tambah ni dapat ni. Yang ni tambah ni dapat ni. Tapi yang ni dia tolak lah. Ni tolak ni dapat ni. Tapi ni dapat negatif pula kan. Macam mana tu? So kalau kekerapan longgokan awak boleh buat yang macam ni. Zigzag tu tapi ni senang je nak nampak sebenarnya. So nak cari kekerapan 3. Okey. 53 tolak 3 dapat 50. Lepas tu 100 tolak 53 dapat 47. Kalau tak dapat, awak buat je, awak isi. Mungkin ada banyak cara awak boleh buat kan. Ada nampak macam 2 jalan. Jadi awak try je isi dulu. Lepas tu awak try kekerapan longgokan balik. Okay. Macam ni saya buat. Okay. Sekarang ni 100 tolak 142 dapat 42. 170 tolak 142 dapat 28. 188 tolak 170 dapat 18. 200 tolak 188 dapat 12. Macam tu. Okay. Isnin exam, awak UASA form 4 Ini form 5 punya. So jangan risau 3, 50, 53 tambah 47 dapat 100. 100 tambah 42 dapat 142. So dia lebih kurang je. 142 tambah 28 dapat 170. 170 tambah 18 dapat 188. 188 tambah 12 dapat 200. So sama je. Nampak? Hai. Nampak ni. Dia awak boleh check kekerapan longgokan. HCL ni saya tak ajar pun dah faham dah. Sebenarnya. Okay. Yang lain boleh tak? Yang lain boleh tak? Sebab ni penting kalau awak salah isi ni, graf dah auto salah Kalau dia minta suruh buat graf,
Awak dah salah dah. Okey. Lepas tu kita ada banyak jenis graf. Ada 3 lah. Kekerapan ogive, polygon kekerapan dan juga histogram. So dekat sini dia minta untuk lukis histogram. Siapa nak saya tunjuk lukis histogram step by step, tekan 1. Siapa tak nak, siapa nak skip, tekan 2. So handsome lah. Ya. Yeah. Okey, tekan 1. Okey, jom kita buat. Okey, walaupun korang ni dah 17 tahun, korang masih manja Tapi jangan risau lah, saya memang suka manjakan orang. Adik saya umur 21 tahun pun, saya masih dodolkan kat buai, buatkan susu, macam-macam lah untuk dia. Jadi saya memang suka manjakan orang. Jadi korang jangan risau sangat Saya seorang yang baik lah. So kita nak lukis graf histogram. Jadi saya ambil dulu data-data kita ni, dah buat penat-penat ni. Saya padam sekejap. Saya padam sikit. Saya ambil. Sorry saya nak screenshot ni bagi nampak sikit. Nanti korang keliru pula mana dapat data, kan. Sabar jap. 21 minum susu. Minum je susu Dash Lady guna Maisara. Okey. Okey, saya paste dekat sini lah. Okey, sekarang data kita dah ada. Susu botol. Susu badan lah. Kantor misal fake. Mana ada fake tu? Okey, sekarang dia minta histogram. So, apa korang kena tahu pasal histogram? Okey, saya tunjuk dulu cara buku teks buat macam mana. Alamak, yang ni pun kena tambah lagi page. Okey. Histogram sebenarnya awak kena guna. Awak boleh je guna titik tengah. Awak boleh guna titik tengah. Tapi buku teks tunjuk, buku teks ajar kita guna sempadan bawah, sempadan atas. Okey, yang ni. Saya paste dulu kat sini. Nanti saya akan upload ni. InsyaAllah saya akan upload. Bayangkan dah siap upload, siap nota sekali, siap tulisan saya yang cantik sekali dekat grup saya tu. Okey. Percuma pula tu masuk dalam tu. Ada yang tak masuk lagi ke? Okey, jadi tengok histogram ni. Dah tulis dah. Dekat buku teks ni dah tulis. Saya dah carikan untuk awak. Step by step untuk lukis histogram. Apa step by step dia? Cari sempadan bawah, cari sempadan atas. Okey. Cari sempadan bawah, cari sempadan atas. Okey, pilih skala ni dah bagi. Yang kita tahu ialah histogram, poligon kekerapan ni, dia punya y-axis tu ialah kekerapan. X-axis tu data-data kita lah. Okey. Macam mana nak join group? Okey, macam mana nak join group? Awak kena bagi dulu 20,000 like. Lepas tu bagi 20,000 like, bagi lagi 30 follower baru. Jadi saya akan bagilah group tu secara percuma saja. Kan? Tak ada sebarang bayaran. Ada recording live. Ada skema jawapan. Latest 2025, geng. Okey, 2025. 20,000 like je, geng. Tap screen takkan tu tak boleh. Korang Free Fire, spin FIFA semua boleh. Spin PES semua boleh. Tap screen pun tak boleh. Okey, jadi ini ialah bentuk histogram lah. Bentuk histogram. Okey, ini bentuk histogram. Awak tengok ni, dia guna sempadan bawah, sempadan atas. Sempadan bawah, sempadan atas. Okey. Tapi dekat jadual ni kita ada apa? Kita ada titik tengah. Nak guna titik tengah pun boleh. Cuma dia susah sikit. Sebab apa? Awak tengok histogram ni, awak cuba bayangkan awak nak buat kan. Cuba bayangkan awak buat dari kosong. So titik tengah tu awak nak taruh kat mana? Nak taruh kat sini ke? Contoh awak taruh titik tengah kat sini kan. Dengan dekat sini. Contoh titik tengah dia. Lepas tu awak akan lukis macam ni. Sedangkan titik tengah tu dia mesti berada dekat sini. Dia mesti berada dekat tengah-tengah dia punya palang ni. Titik tengah tu mesti ada kat tengah-tengah. Dia punya tiang-tiang ni mesti sepadan bawah, sepadan atas. Sepadan bawah, sepadan atas. Okey? Sepadan bawah, sepadan atas. 20,000 like baru ada kat bio lah link. Sekarang tak ada kan kat link. Sekarang tak ada dekat bio kan. Sekarang link tak ada kat bio. 20,000 baru dapat. Jadi saya nak tunjuk ni step by step. So kita kena ada sepadan bawah, sepadan atas. Okey, sepadan bawah, sepadan atas. Semua tahu macam nak cari sepadan bawah, sepadan atas. Macam nak cari 25 tambah 26 bahagi 2. Dapat berapa? 25.5.
Kalau nampak ni 25.5, yang ni 30 tambah 31, 30.5. So 21 ni sepadan bawah dia apa? Sepadan bawah dia ialah 20.5 lah. Sebab 25 ni dia tambah 0.5. 21 ni dia tolak 0.5. Follower lagi 5. Follower lagi 5 geng. Ada yang tak follow lagi ni. Okay. So, sepadan bawah lagi 2 orang. So, korang kena tahu sepadan bawah, sepadan atas lah. Jadi, saya dah tulis kat sini 20.5, 25.5, 30.5. Yang ni berapa? 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5. Okay. Sepadan bawah. Okay. Sepadan bawah, sepadan atas. Ambil nombor belakang je se. Betul. Nombor belakang ni yang maksud awak. Okay. Sekarang ni saya nak buat part CX, part CY lah. Awak baca dulu skala dia. Skala dia apa? Skala dia ialah 2 cm kepada 5 minit. Saya rasa semua orang tahu baca ni. 2 cm kepada 5 peserta. Okay. So, untuk pasti mengufuk ialah horizontal. Mengufuk horizontal lah yang ini. Ini minit. Yang ke atas ni ialah bilangan peserta. Okay. So, minit yang ini. Yang part CX yang ini minit. Nampak? Part CY apa? Part CY kekerapan ni. Nampak kekerapan. Okay. Sepadan bawah yang ini lah. Okay, sekejap. Sepadan bawah tu korang ambil yang kat awal-awal ni je. Sebab apa? Sebab apa? Awak tengok ni sepadan bawah yang pertama 20.5. Okay. Sepadan atas untuk kelas pertama ni, dia dah lag dah ni sebab laju sangat. Sepadan atas yang untuk kelas pertama ni ialah 25.5. Sepadan atas untuk yang kedua ni adalah sepadan bawah. Untuk yang ni, untuk yang ni, sepadan bawah dia apa? Sepadan bawah dia ialah sepadan atas untuk selang sebelumnya ni. Ni kan sama, 26. Nak cari sepadan bawah ni 26, tambah 25 bagi 2 dapat 25.5 juga. So, dia sama je. Okay? So, awal-awal je korang kena cari 20.5 ni. Sepadan bawah. Yang lain, awak boleh guna balik. So, yang ini 25.5. Betul tak? Faham tak? 25.5, sini 30.5. Jadi, dia akan bercantum macam ni. Contohnya. Bercantum macam ni. Contoh. Ini, untuk yang ni, ini sepadan bawah, sepadan atas. Untuk yang ini sepadan bawah, ini sepadan atas. Nampak? Nampak? Yang ini sepadan bawah, sepadan atas. Yang ini sepadan bawah, sepadan atas. Faham? Faham cikgu? Bagus. Okay. Jadi, saya buat dululah part CX, part CY. Okay. Menggunakan art berat. Okay. Sekejap. Sub. Aduh, tak minat lah lukis-lukis ni. Okay, jadi korang dah tahu dah sepadan bawah, sepadan atas tu kan. Saya tulis dia balik. Sekejap Saya tunjuk tadi macam mana dapat sepadan bawah, sepadan atas. So, saya akan tulis sini 20.5, 26.5. Lepas tu sini 25.5, sorry. 25.5, 30.5, Naisu, 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, dia sampai berapa? 55.5, belakang sikit. 55.5. Okay, ngam-ngam soy lah. Jadi kekerapan dia pula, kekerapan saya nak tanya. Untuk histogram ni, adakah kekerapan tu saya kena tulis sampai 200? Ya atau tak? Adakah kekerapan saya kena tulis paling tinggi dia ialah 200? Ya atau tak? Tak. Ya. Okay. Untuk ya, ada orang jawab ya, ada orang tak. Okay, untuk histogram ni, kekerapan longgokan ni korang guna dekat mana? Dekat OGIF je. Ingat dekat OGIF, kekerapan longgokan. Jadi untuk histogram ni, tak payah tengok kekerapan longgokan. Okay, sebab korang takkan guna kekerapan longgokan. Untuk OGIF, ini saya tulis OGIF sahaja. Selain tu, awak refer kepada jadual kekerapan. Okay. Sampai 50. Betul, sampai 50 je. Awak ambil refer jadual kekerapan. Sebab histogram,
poligon kekerapan, dia guna paksi Y dia ialah kekerapan. So paling tinggi kat sini ialah 50. Jadi awak tengok skala dia bagi skala 2 cm. 2 cm ialah 5 peserta. 2 cm ialah 5 peserta lah. Jadi 2 cm, satu kotak ni 1 cm. 2 cm 5 peserta. Buat sampai 50. Kalau buat sampai 200 tak dapat lah geng. Betul tak? Logik tak? 15, 20. Nanti tiba-tiba korang minta kertas graf tambahan, lepas tu minta gam pula. Minta cantum kan sebab tak cukup kan. Sedangkan sebenarnya korang kena tengok. Tengok apa? Kekerapan. Bukan kekerapan longgokan. 35, 40, 45. Link dah ada dekat bio geng. 45, 50. Okay. Boleh. Lepas tu y-axis ni. Y-axis awak tulis kekerapan. X-axis awak tulis masa larian. Minit. Okay. So histogram tu, dia punya tiang tu dekat sini. Tiang tu dekat sini. Jadi awak tengok ketinggian dia. Awak tengok kat selang kelas ni. Berapa kekerapan dia? 3. Jadi garis kat 3. Ni nak kira kekerapan longgokan kena darab atau tambah. Kekerapan longgokan ni kena tambah. Okay. Tak boleh join. Tak boleh join ke tak jumpa link? Kalau tak jumpa link, PM saya bagi link private. Okay, 3. Kekerapan dia 3, 50, 47 ni semua. Okay. Saya buat je kat sini. So yang pertama ialah 3 kan. So 2 kotak ni kira 1 lah. 2 kotak kecil ni kira 1. 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5. Nampak? Korang kena tahu dia punya skala tu. Jadi kita perlukan 6 kotak supaya dapat 3. Macam tu. Boleh tak? Senang kan? Senang kan? Lepas tu yang kedua ni 50. Buat je lah sampai habis. Okay, 50 saya buat sampai atas tu. Okay. Macam tu. Senang. Okay, saya laju sikit. Saya buat je. Sekejap. Tak apa lah. Saya agak-agak je lah macam ni kan. Tapi awak buat betul-betul. Sebab saya nak tunjuk macam mana nak buat poligon kekerapan. Okay. Turun-turun macam tu contohnya. Okay. Dah siap. So, kekerapan longgokan. Macam mana awak nak buat kekerapan longgokan? Kekerapan longgokan ni pula dia guna titik tengah. Kekerapan longgokan ni guna titik tengah. So dari histogram ni sebenarnya awak boleh buat poligon kekerapan. Awak boleh buat poligon kekerapan. So awak tengok dekat sini. Untuk selang kelas pertama titik tengah dia kat berapa? 23, betul. Titik tengah dia dekat 23. So kalau awak kira dekat sini 20.5. Okey, 20.5. Dekat sini ialah 21.5. Dekat sini 22.5. Dekat sini 23.5. So tengah-tengah ni ialah 23. Tengah-tengah ni 23. Nampak seimbang kan? Kiri 5, kanan 5. Okey. So kalau poligon kekerapan ni dekat tengah-tengah ni, poligon kekerapan korang kena tahu satu, dia start daripada kosong, akhir pun kat kosong lah. So kalau macam ni, dia start dari mana? Dia start dari 3. So dekat atas ni. So nak start dari kosong tu ambil selang kelas sebelumnya. Awak kena tambah lagi satu selang kelas yang kekerapan dia kosong. Titik tengah dia dekat sini lah. Kalau tengok pun boleh nampak sebenarnya titik tengah kat mana. Lepas tu kat sini pun sama. Cari titik tengah dia. Tarik titik tengah dia. Macam tu. Sampailah bawah. Akhir dia pun kena kosong juga. Akhir dia kena kosong juga. Cari titik tengah. Seterusnya. Macam tu. Boleh? Lepas tu garis saja lah. Garis itu dah dapat poligon kekerapan. Boleh tak? So ada idea lah kan. Ada idea lah sikit kan. Dapatlah sikit, ulang kaji sikit. Poligon kekerapan, histogram kan. Petang-petang ni tak payah berat-berat sangat. Betul tak? Okay. Sambil-sambil tu tulis-tulis nota sikit ya. Poligon kekerapan nak cek kena apa. Histogram kena apa. Okay. Kalau tak saya ada je nota kat sini. Sekejap, poligon kekerapan saya tambah nanti korang boleh baca. Nampak saya manjakan korang lah. Tapi harap-harap korang belajar lah kan. Dah prepare tak belajar sama je. Ni maknanya korang dah tak payah buka buku teks kan. Terus buka ni je, nota ni. Dah boleh ulang kaji sekali lah.
Dah terus bahagian C pukul apa? Oh, baru 6.18. Boleh habis awal lah ni. Bahagian C ni ada boleh pilih dua, 16, 17. Jadi jangan buang masa untuk jawab semua Jangan buang masa untuk jawab semua. Tengok 16, 17, tengok yang mana lagi senang, yang mana boleh banyak jawab. Tengok dulu, okay ni macam senang. Okay, tanda. Okay, mostly aku boleh jawab soalan 16. So jawab soalan 16. Soalan 17 tak payah jawab. Masa yang lebih tu gunakan untuk check balik jawapan yang awak tak tahu ataupun jawapan yang awak dah buat yang betul confirm awak tahu, awak kena check balik yang tu. Mungkin ada careless ke kan. Okay. So ini bab ubahan. Bab ubahan ni tingkatan 5 ke tingkatan 4? Tingkatan 5 kan, bab 1. Betul tak? Ni ubahan tingkatan 5 bab 1. Okay, yang ni 70% pelajar form 5 tahu lah. 70% pelajar form 5 dekat Malaysia ni tahu. Ke ada lagi yang tak tahu? Nak buat bab ubahan ni. Senang je. Okay, korang tengok. Encik Faris memiliki sebuah kedai percetakan. Okay. Dia mencetak sejumlah buku setiap hari. Okay. Ungkapkan T dalam sebutan X. Ungkapkan T dalam sebutan X. So, kalau dia minta ungkapkan T, maksudnya dia nak T sebagai perkara rumus. Okay. Dia nak T sebagai perkara rumus. So, first kali korang tengok. Ungkapkan T, dia ada kata hubungan dia. T berubah secara songsang. Tengok hubungan dia, T berubah secara songsang dengan X. So, hubungan dia adalah T berubah secara songsang dengan 1/X. Okay. Lepas tu kita cari, ni hubungan dia. Ni bentuk hubungan dia. Nak cari persamaan dia, cari K. Betul. T sama dengan K/X. Cari nilai K ni. Sebab dia dah bagi nilai T, dah bagi nilai K. Kita ambil yang first ni. Kita ambil kolom yang first ni. Kolom yang kedua, bila kolom first ni sebab apa kita ambil kolom first dulu? Sebab kita nak cari nilai K. Sebab nilai T dah ada, nilai X dah ada, kita boleh cari nilai K. Lepas tu kolom kedua ni, kita dah ada nilai K, kita boleh cari nilai N. Faham tak? Kita dah ada nilai K, kita dah ada nilai X, T ni kita boleh cari, iaitu N ya. Okay. So kita masukkan T ialah 8, K/X ialah 9. So K 8 darab 9 dapat berapa? 72. Betul tak 72? 72 kan betul. Okay. Lepas tu persamaan dia sebenarnya ialah 72/9. 72/9. 72/X. Okay, ini persamaan dia. Ini persamaan dia. Persamaan dia ni saya boleh guna untuk cari nilai N ni. Nampak? Nilai N ni, X dia bagi nilai dia sama dengan 6. T dia bagi nilai dia sama dengan N. Boleh cari nilai N. Ni negeri Terengganu. X seminggu, setiap minggu kita akan buat setiap negeri kan. Lepas tu kita akan fokus semua soalan trial kita akan kumpulkan jawab untuk setiap subtopik by subtopik. Contohnya topik transformation tu kan. Kita buat transformation je. Okay. So T tu saya gantikan dengan N. T gantikan dengan N. X tu saya gantikan dengan berapa tadi? X tu saya gantikan dengan 6. Per 6. So boleh dapat nilai ni. Nilai N. Nilai N dapat 12. Terima kasih. N dapat 12. Settle kan? Jam berapa saya akan bagi tahu dekat rumah biru saya? Ataupun bagi kat story. Dia tak tentu geng. Minggu ni, mungkin weekend ni kita akan start. Esok atau lusa kita akan start negeri baru lah. Selangor maybe. Okay, ni tak ada masalah N dah dapat 12. Okay. Dalam kiraan 3, macam mana boleh dapat 12? Okay, persamaan mula saya cari dulu. Ungkapkan T dalam sebutan X. Ini saya dah dapat. Ungkapkan T dalam sebutan X. Dia kata T ni berubah secara songsang dengan X. So, saya boleh cari K ni apa? K ni ialah bilangan pemalar. K ni ialah nilai pemalar. Okay, nilai pemalar. So, data dia dah bagi X dengan T. X dengan T ni, saya gantikan T dengan X, 8, 9. Boleh cari nilai K. 9 darab 8, 8 darab 9 dapat 72. K. Okay. Okay, belum habis trial SBP saya baru buat minggu lepas. Kalau tak, awak boleh tengok je lah dekat saya punya tu ada skema jawapan. Video tak ada, SBP tak ada video lagi. Start Terengganu ada video. Recording.
Lepas tu tadi tanya apa, macam mana dapat 12 kan. Lepas tu awak tengok yang kedua ni 6 dengan n. Awak masukkan nilai x tu 6, nilai t tu n. Untuk equation kita ni, mana equation kita? Equation kita yang ni. Masukkan nilai t berapa? N. X berapa? X ialah 6. 72 bagi 6 dapat 12. Okay. Okay, next. Yang ni soalan asas nombor. Pun saya suka juga. Ada ke yang tak suka asas nombor kat sini? Dari skala 1 sampai skala 10. 10 ni korang suka gila, nampak je kan, baca je korang nak jawab. 1 ni korang nampak je, korang menyampah, korang skip. 1 sampai 10 berapa? 10, okey, bagus lah. 10,000 pun ada. Okey, maknanya semua suka lah ni, paling suka. Okey, 5, ada yang setengah-tengah . Ada yang 9, okey, semua suka . Jadi saya nak tengok dulu kat sini korang suka tak suka . Suka sangat ni, suka sangat. Biasa orang tua kata apa, suka, kalau kuat suka ni nanti lama-lama nangis tau. So jangan suka sangat lah, takut nangis pula. Okay, sempena cuti persekolahan, Encik Faris mempromosikan, saya nak baca pun dah susah ni, mempromosikan jualan, jualan murah di kedai bukunya. Beliau memberi diskaun sebanyak 25% bagi setiap pembelian buku. Diberi harga asal ialah 12204 asas 4. Hitung harga buku tersebut selepas diskaun, asas 7. Okey, jadi 1220 tukar asas 10 dulu. Okey, betul. So 1220 ini asas 4. Tukar kepada asas 10 dulu. Macam nak tukar kepada asas 10? Kita tengok nilai tempat dia dulu. Yang pertama kosong ni nilai tempat dia ialah 4 kuasa kosong. Yang kedua, yang ni 4 kuasa 1. Yang ketiga 4 kuasa 2. Yang keempat 4 kuasa 4. 4 ni ialah asas dia. Okey. So siapa dapat, siapa kira? So jarang kira dia ialah 1 darab ni 4 kuasa 3, sorry. 4 kuasa 3, sorry. 1 darab 4 kuasa 3 tambahkan dengan 2 darab 4 kuasa 2. Ni awak darab. Ni awak dah tulis nilai tempat dia ni kan. Dah tulis nilai tempat dia 4 kuasa 3, 4 kuasa 2, 4 kuasa 1, 4 kuasa kosong. So 1 darab 4 kuasa 3, 2 darab 4 kuasa 2, 2 darab 4 kuasa 1, kosong darab 4 kuasa kosong. So kosong ni saya tak tulis pun tak apa lah. Tambah 2 darab 4 kuasa 1. Akan dapat 104. Betul, 104. 104. Jadi dia kata ada 25% diskaun. So berapa yang dia kena bayar? 100. Berapa yang dia kena bayar? 104. RM104. So saya 0.25%. Saya ambil 0.75% terus lah. Maknanya jumlah yang dia kena bayar. Kalau saya ambil 25% ni, lepas tu saya kena tolak balik kan. Yang ni saya ambil direct terus. 0.75 darab RM104 akan dapat berapa? RM78. So ini harga diskaun dia. Betul tak? Ni harga diskaun dia. Boleh faham tak yang ni? 0.75 darab 104 tu. So ni harga selepas dia. Yang ni 10, asas 10 tau. Sekarang saya nak tukar kepada asas 4. Betul. Okey. Saya nak tukar kepada asas 4. Okey. Siapa ingat? Siapa tak ingat macam nak tukar kepada asas 4? Tekan nombor 3. 78 ni asas 10. Saya nak tukar kepada asas 4. Bahagi. Ada lagi yang tak tahu. Okey. Jangan risau. Sekarang ni saya nak tukar kepada asas 7. So, macam mana cara paling mudah nak buat? Okey. Cara paling mudah, awak listkan lah. Awak nak tukar asas 7 kan? Awak listkan dulu hasil daripada sifir 7. 7, 14, 21, 28, 35. Sampai nombor yang paling besar ni. Okey. Sampai nombor, kalau time ni boleh lah nampak. Nombor paling, kalau time ni, sebabkan nombor dia kecil, tak besar sangat, bolehlah tulis satu-satu. Tapi ni saya nak guide orang yang tak tahu lah. Saya tulis satu-satu sampai dapat nombor hampir dengan ni. 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84. So 78 tu antara dekat sini. Jadi saya ambil dekat sini lah. Okay. So ni korang tahu sifir 1 darab 7, 7. 2 darab 7, 14. Okay.
So, untuk nak tukar kepada asas ni, kan, korang kena bahagikan 78. Apa nombor paling hampir dekat CV7 ni? Korang kena ambil nombor yang bawah 78 yang paling hampir, iaitu 77. Ada dapat 241 tu, kurang tepat tu. Awak kena check balik ayah. Awak kena ambil nombor bawah dia. Sekarang 78, awak kena ambil nombor bawah dia. Jadi awak tahu kenapa kena ambil nombor bawah dia. 77. Okay, so 77 saya letak kat sini. Saya letak kecil je kat situ. So 78 tolak 77 berapa? Jadi 1. Jadi 1. 1 ni baki ni letak luar. So 77 ni saya bahagi dengan 7 akan dapat berapa? 11. 11 tulis pen biru. Boleh. So 11. Macam nak buat pula? Okey, tengok nombor 11. Paling hampir ialah 7. Paling hampir 7, betul? 7 kan? So saya tulis kat sini 7. Awak tak boleh ambil nombor paling lagi besar. Sebab apa? Kalau ambil nombor 14 kan, 11 tolak 14 jadi negatif 3. Kan nanti kat asas ni jadi, nombor kat asas ni jadi 7, tiba-tiba ada negatif 3. Tak boleh. Kena ambil positif. Okey, 11 tolak 7, baki dia berapa? Baki dia 4. Okey, 11 tolak 4. 11 tolak 7, baki dia ialah 4. So 7 bahagi 7 dapat 1. Okey, bila dah 1 ni, dah tak ada dalam sifir ni, korang dah tak boleh bahagi apa-apa. Korang bawah tu kosong, lepas tu campak 1 ni kat sini. Okey, contoh kalau kat sini 3, bawah ni kosong, campak 3 tu kat sini. Maknanya dah tak boleh bahagi dah. Okey, letak kosong, betul. So kat sini 1. Kosong, 1. Jadilah 141 asas. Asas berapa? Asas, tadi berapa kita tukar? Asas 7 lah. Senang tak? 141, betul. Letak kosong, betul SCL. Macam mana dapat 0.75? Oh, diskaun dia ialah 25%. Okey, kalau saya kira 25% macam ni, diskaun dia 25%. Saya boleh juga kira macam ni, 0.25 darab 104. 104 dapat berapa? 0.25 darab 104 akan dapat RM26. So ni diskaun dia. Lepas tu saya kena tolak 104, tolakkan dengan 26. 104 tolak 26, 104 tolak 26 akan dapat 78 juga. Jadi better saya ambil je terus 0.75 darab dengan 104. Sebab tu nilai yang saya nak. Okey, tu nilai saya nak. Okey. Tu nilai yang saya nak. Kalau kira satu-satu pun boleh, tapi panjang kan nampak. 0.25 diskaun dia, so saya tahu diskaun RM26. Kena tolak lagi, 104 tolak 26, terbaik se. Okey. Ada lagi soalan. Yang ini pun soalan bab 3. Matematik pengguna. Okey, matematik pengguna. Okey. Saya bacakan untuk korang Tekan kalkulator pun dapat. Okey. Encik Faris ingin mengembangkan perniagaannya. Berdasarkan status kewangannya, beliau hanya mampu membayar pinjaman bank tidak melebihi 1,400 sebulan. Okey. Tidak bulanan tidak melebihi 1,400. 1,400 Beliau mengandungi 2 buah bank yang mendapatkan maklumat berkaitan pinjaman. Okey, awak tengok ni. Ada 2 pinjaman. Okey. Boleh ke kira? Macam saya cakap tadi lah, kena tolakkan dulu. Okey. So, dia minta apa ni? Bank manakah yang sesuai dipilih untuk Encik Faris? Okey. Sekarang ni dia nak bayar 1,400 je bulan-bulan. 22 bagi 80,000. Okey. 22 bagi 80,000. So agak-agak macam mana awak nak buat ni? Siapa ada idea? Kita nak tentukan bank mana yang lagi okey. Bukan bank mana yang lagi okey, bank mana yang boleh bayar bulanan maksimum 1,400. Maksimum 1,400. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Bank P. Oh, boleh terus tahu Bank P. Okey. Korang kena guna formula betul. I sama dengan PRT. Ingat lagi I sama dengan PRT. I interest, P principal, R rate, T tahun. Okey.
So saya guna ni bank P, yang ini bank Q. Okay. So saya kira dulu sebab apa saya kena interest? Sebab apa saya kena guna interest? Sebab, okay, awak kena tahu bila pinjam dekat bank ni dia ada riba dia lah geng, dia ada interest. Pinjam RM80,000 bukan bayar RM80,000. Mungkin bayar lebih. Jadi, mungkin pinjam RM80,000 bayar RM100,000. Bank ni pinjam RM80,000 bayar RM90,000. Cuma tahun dia berbeza. So mana lagi baik? Mana yang bolehkan bulanan dia tak lebih 1,400? Faham tak? So saya kira dulu interest dia. I sama dengan PRT. Lepas tu interest tu saya tambahkan dengan principal ni. Interest saya tambah dengan principal tu. Lepas tu bahagi dengan bulanan dia. 8 tahun, hutang kena 8 tahun. Saya bagikan 8 darab 12 tu berapa bulan dia kena bayar. Dia tengah cari bank yang maksimum 1,400. Bank 1,400. Dah pernah buat. Okay. So saya cari interest I sama dengan PRT. So P untuk bank P 80k. R ialah 4.5%. Ni pun banyak lagi yang salah. Walaupun dah form 5. Bila R ni awak kena tulis 4.5% kan. Kena tulis 4.5%. Jangan ambil 4.5 saja. 4.5%, betul. 4.5%. Ataupun tekan kalkulator ada simbol peratus lah. Tapi buat macam ni pun lagi selamat lah. 4.5% darab dengan tahun. Tahun ni dia mesti, T ni mesti dalam unit tahun. Kalau dia bagi bulan, awak kena tukar dengan tahun. Okay, 8 tahun. Okay. Yang kedua ni pula 80k juga. Interest rate dia ialah 5%. Tahun dia ialah 6 tahun. Lagi sekejap. Okay. Ni form 3 bab 3. Form 3 bab 3. Okay. Kalau tulis 4.5% dekat kalkulator boleh. Kalkulator ni ada simbol peratus Shift tekan ans. Shift tekan ans ni ada peratus. Tapi mesti jangan lupa tekan lah. Jangan ambil 4.5 je. Yang penting jangan ambil 4.5. So 80k darab 4.5% darab 8 dapat 28.8k. Tu pun boleh juga awak dah bagi 100 kan. 4.5 bagi 100, 0.045 betul. Boleh je tulis 4.5% macam ni kan. Boleh tulis. Bila je guna IPRT nak cari nilai interest. Okey. Tadi saya dah terangkan kenapa saya cari interest ni. Jadi saya terangkan lagi. So, korang tengok yang ni pula. Interest dia berapa? 24,000. Betul tak? Siapa dah kirakan? 24,000. Yang ini 28,800. Okey. So, total yang dia kena bayar balik ialah campur dengan interest. Interest ni dia ada simple faedah mudah, simple interest dengan faedah compound. Jadi untuk formula IPRT ni kan, saya refresh sikit kat korang kan. Untuk I sama dengan PRT ni, dia akan dapat nilai interest. Untuk kira faedah compound tu kan, hasil dia akan dapat principal campur interest. Hasil dia akan dapat principal campur interest. Tapi kalau untuk faedah mudah ni, dia akan dapat interest saja. Okay. So, total dia ialah principal campur interest akan dapat 108k. Yang kedua akan dapat 104k. Okay. So, sekarang ni, okay, betul. Account not found. Okay. So, sekarang ni saya dah ada total payment, total ni ialah bilangan jumlah bayaran dia kena bayar balik. Sekarang ni dia pinjam bank. Korang kalau bayangkan mungkin boleh dapat dia pinjam bank. Ada pilihan bank 80,000. Okay, sekarang ni maksimum dia boleh bayar bulanan 1,400 je. So saya kena consider untuk dua bank ni. Untuk dua bank ni bayaran balik saya berapa? Untuk bank P bayaran balik saya ialah 108,000. Untuk bank Q bayaran balik saya ialah 104,000. Nampak macam 104,000 ni lagi rendah lah. So saya ingat bank Q yang penting, tapi dia punya target ialah bulanan mesti maksimum 1,400. So yang ni nak cari bayaran bulanan dia. Bayaran bulanan 108,000
108,000, saya tulis macam ni je. Bahagi, korang kena tulis nombor full lah. Saya nak cepat, saya tulis macam ni. Bahagi dengan berapa tahun dia pinjam? 8 tahun. Bahagi, sebab saya nak bayar bulanan, so 8 darab 12 lah. 8 darab 12. Okay, kalau setahun, 12 bulan. Okay, 8 darab 12, betul. Bahagi bulan, betul. So, akan dapat bayaran bulanan dia ialah RM1,130. Yang ni pula, RM 104,004, 104,000, bahagikan dengan berapa tahun dia pinjam? 6 tahun. So 6 bahagi 12. So bayaran bulanan dia berapa? Bayaran bulanan dia ialah RM 1,444. Okay. So jadi maksimum dia boleh bayar 1,400 je. So bank T lah awak kena ambil. Betul SCL. Macam mana dapat 108,000? Okay, kita ada lagi satu soalan ni sebenarnya. Okay, macam mana dapat 108,000? Saya tambahkan, ni total. Sebab saya pinjam 90,000 tadi. Saya pinjam 10,000 dari bank P ni. Saya kira interest rate dia. Saya kira interest dia. Interest dia dapat 28,800. 28,800. Saya nak kira total bayaran balik saya kena bayar ialah principal campur interest. Principal ialah 80,000 tambah dengan 28.8 ni. Okay. Ni suruh cari. Dia suruh cari bayaran bulanan dia tidak melebihi 1,400. Bayaran bulanan macam mana boleh dapat? Okey, saya dah tahu total pinjaman saya. Sekarang ni saya kena bayar balik 108 untuk bank pertama, kedua 104. So, tempoh pinjaman saya untuk bank pertama ni adalah 8 tahun, tempoh yang kedua ialah 6 tahun. Jadi saya bayar ikut berapa bulan. Nak kira bulanan tu saya ambil lah tahun dia berapa tahun. Okey, macam 108,000 ni saya kena bayar dalam tempoh 8 tahun. Jadi saya bagi 8 tahun darab 12. Sebab nak bayaran bulanan kan, bukan bayaran tahunan. Kalau bayaran tahunan nak bahagi dengan 8 je. Sekarang nak bayaran bulanan. So 8 darab 12. 108.8 bahagi dengan 8 darab 12 dapat 1,130. Yang ini pula berapa tahun nak pinjam? 6 tahun. Jadi 104,000 bahagi dengan duration awak pinjam ni, duration yang awak kena bayar balik 6 darab 12. So bulan-bulan dapat 1,444. Jadi soalan ni ada dekat rumah biru saya, korang boleh tengok. Nanti saya upload. InsyaAllah lah saya upload walaupun tulisan saya macam ni kan. Saya upload recording dengan upload ni sekali. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir. So sebab tu saya kata soalan 16 ni agak susah agak. Hai korang, saya selalu live bila? Tak tentu tapi seminggu akan satu live lah. Ikut. Ikut saya, betul lah. Sebab saya sekarang, saya kepala sikit lah, banyak ramai pelajar saya ambil ni kan, one to one. Kena fokus kat dorang lemah mana kan. Yang ni, si dia ni lemah algebra. Si dia ni dah okey dah. Kena improve dekat situ. Macam tu lah. Tapi saya masih tak lupakan korang lah. Okay. Saya masih ingat lah. Iaitu setiap minggu saya janjikan satu trial set. Setiap negeri, okay? So, korang tengok ni persamaan serentak, soalan terakhir. Tahniah kepada 90 orang ni. Walaupun hari Jumaat ni ada yang cuti, ada yang baru nak start cuti. Tapi korang masih gagah lagi tengok Asrama cannot relate. LUBB tu apa asrama, sekolah asrama kan. Cikgu dia kan rajin. Cikgu dia selalu buat kelas tambahan kan. Jadi korang tak payah risau sangat nak join kelas lain. Okay, tengok ni first dia kata kaedah matrik tak boleh guna. LUBB love. Oh, love. What the heck? Bahasa apa mat? Love sir. Okay. Betul-betul, okay. So, seorang pelanggan telah membeli, ni soalan persamaan serentak tau. Seorang pelanggan telah membeli X buah buku dan Y buah buku matematik. Okay. X buah buku dan X buku sains, Y buku matematik. Okay. Lepas tu jumlah buku yang dibeli oleh pelanggan itu ialah sebanyak 5 buah. Jumlah dia beli ialah 5 buah. Jumlah harga yang dibayar oleh pelanggan itu bagi semua buku ialah RM56. Hitung nilai X dan nilai Y. Siapa ambil AdMath, kalau tak boleh buat ni, maknanya saya boleh agak AdMath awak single digit lah. Kalau tak boleh buat soalan ni. Okay, kalau boleh buat, mungkin lulus lah. Okay. Bahasa budak Gen Z
So, apa equation yang pertama? Sekarang ni kena buat persamaan serentak ni. Apa equation yang pertama? Bahasa budak Gen Z. Saya Gen Z juga. Saya lahir 2008. 2008 sekarang 2025. 25 tahun 8. Saya lahir 2006. Tak nampak soalan? Okay, sorry. Okay. Boleh zoom kan? Okay. Secara rasmi. Saya kata tadi. Tak ada lah. Saya lahir tu 1999 saya SPM gang. 1900. Pisang lah kalau saya form 5 nak ajar form 5 tak ada masa lah. Ada banyak lagi subjek nak ni. Okay. So, persamaan yang pertama saya tunjuk lah. Persamaan yang pertama dia kata bilangan buah buku dia dapat ialah jumlah buku yang dia beli ialah sebanyak 5 buah. Jadi X dengan Y ni bilangan buku. Maknanya X tambah Y sama dengan 5. Soalan ni susah sikit lah. Korang jangan risau kalau tak boleh jawab. Okay, jumlah harga yang dibayar oleh pelanggan itu bagi semua buku ialah RM56. RM56. Macam mana korang nak buat ni? Okay, kalau korang tengok kat sini, X dengan Y. Okay, harga sebuah buku ni RM10. Bilangan ni kita tak tahu. Tapi kalau kita bayangkan macam mana dia dapat jumlah tu RM56. Contoh saya buat kat sini ialah 2 buku, kat sini ialah 3 buku. So, jalan kira saya akan buat ialah 10 darab 2 tambahkan dengan 12 darab 3. Macam tu saya nak buat. Okay. Malam ni tak ada. Weekend ni akan sambung trial baru. 12 darab 3. Macam tu. So, sama juga macam ni. 10 darab X tambah 12 darab Y sama dengan RM56. 10 darab X tambah 12 darab Y sama dengan RM56. Dah dapat cari persamaan serentak. Betul tak? Lepas tu dapat berapa? Ni tekan calculator pun boleh ni. Tekan calculator untuk cari jawapan lah. Kena tunjuk juga jalan kerja dia. Okay. So, saya ambil persamaan yang pertama ni untuk hasilkan persamaan ketiga. Persamaan ketiga ni untuk apa? Untuk cari salah satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah ni saya jadikan perkara rumus. X sama dengan 5 tolak Y. Contohnya. So, ini persamaan ketiga. Persamaan ketiga masukkan dalam persamaan kedua. Okey, HCL dah dapat dah jawapan 10. Awak tengok ni skema jawapan HCL. Agak suspicious juga 12Y sama dengan 56. Boleh buat ni? Saya suka penggantian atau penghapusan? Saya suka penggantian. Penggantian lah best. Tekan calculator. Okey, bagus. Okey, 10 darab 5, 50. Negatif. Ni macam biasa je. Kemudian Y akan dapat 3. Okay, lepas tu Y dah dapat 3, masukkan dalam persamaan 3 ni tadi. Sebab boleh terus direct cari X. Masukkan mana-mana pun boleh. Tapi sebab kat sini terus dapat direct nilai X, baik masukkan dekat situ je. X sama dengan 5 tolak 3 sama dengan 2. Okay. Penghapusan punya. Okay. Itu saya dah ajar, saya pernah ajar waktu buat live. Satu bab memang persamaan serentak je. Jadi, untuk trial ni saya tak boleh ajar semua. Kita dah kehabisan masa dah ni. Okay, dah nak maghrib dah ni. 5 dapat dari mana? Okay, dia kata bilangan buah buku dia. Dia beli bilangan buku ialah 5. So, X dengan Y ni, X ni bilangan buku untuk sains. Y ialah bilangan buku matematik. So, X ni bilangan buku, Y ni pun bilangan buku. So, bilangan buku tambah bilangan buku dapat 5. Okay. Yang bawah ni ialah harga dia. Dia kata dua-dua harga tu RM56. So, macam nak cek harga dia? Harga RM10. Darabkan dengan X. Kalau sini, kalau bayangkan, 2 buah buku, 10 darab 2. 12 buku, 12 darab 3. Lepas tu tambahkan. Macam tu. Penghapusan Penghapusan tu korang kena ada... Tak nak ajar, saya dah penat. Samakan je nilai X dan X kat equation first. Tolak X kat equation second. Okay, soalan lain ada yang senang-senang sikit? Okay, faham dah. Macam mana Y tu boleh dapat? Oh, yang ni. Okay. So, saya dah hasilkan yang ketiga ni tadi kan.
Yang ni, yang ketiga ni, saya gantikan kat kedua. So nampak ni X sama dengan 5 tolak Y. Ketiga ni saya dapat dari sini tau. Ketiga ni saya dapat dari sini. So saya jadikan mana-mana sebagai perumus. Contoh saya pilih X. So Y ni pindah sana jadi negatif. Dapatlah yang ini. Okay, bila dapat yang ini, awak masukkan ni dekat sini. Tengok X, saya gantikan dekat X ni. 5 tolak Y. 5 tolak Y awak tengok. Dekat sini saya gantikan. Lepas tu macam nak buat? 10 darab 5, 50. Okay. So, cuba tak payah misai tu. Sekejap. Macam nak buang lah. Okay. Muka baby, geng. Muka baby. 10 darab negatif Y jadi negatif 10Y. Okay. Tambah 12Y. Okay. Nanti yang sangat nampak. Dah mod merkin dah ni. Okay. Lepas tu samakan dengan 56. Okay. So ni sama je lah. Senang je lah kan. Negatif 10 tambah 12Y dapat berapa? Kita tambahkan dengan pembeli ubah yang sama. Syafiqal negatif 10. Itu saya tengah jalan-jalan kan. Negatif 10 tambah 12Y jadi 2Y 50. Sama dengan 56. Nak cari nilai Y kena sorang-sorangkan nilai Y. So 50 pergi sana jadi negatif. 56 tolak 50 2Y. 56 tolak 50 dapat 6. 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 2 dengan Y ialah darab. Pindah sana akan jadi bahagi. 6 bahagi 2 akan dapat 3. Boleh? Okay. Hari tu macam saya jalan-jalan lah solat Jumaat kan. Saya pakai, tak ada jubah tu. Saya pakai jubah warna putih tu tau. Boleh kan? Tak ada haircut mungkin Tu lah, nanti lah saya pendekkan balik lah rambut kan. Okay lah. Faham Terima kasih. Minta halal memang. Okay, boleh-boleh insyaAllah. Doakan saya lah. Ni masa-masa waktu Jumaat ni ada satu masa between asar dengan maghrib. Selalu saya beritahu. Waktu hari Jumaat ni ada doa yang dimakbulkan. Okay. Jadi, apa triknya? Trik untuk doa 100%. Doa ni memang kena yakin lah. Satu kena yakin. Lepas tu, macam mana korang nak betul-betul korang nak sesuatu. Dan korang yakin korang akan dapat benda tu. Adalah korang doakan kawan korang. Nabi beritahu hadis dia, mafhumnya. Siapa yang doa untuk orang lain, contoh doa untuk kawan awak, dapat straight A. Siapa yang doakan awak? Yang doakan awak ialah malaikat. Malaikat yang doakan awak. Awak doakan untuk orang lain, kebaikan, malaikat yang doakan untuk awak. Jadi, kalau awak nak sesuatu tu, awak doakan untuk kawan awak juga. Awak nak hidayah, doakan hidayah kat jiran-jiran awak juga. Awak doakan nak straight A, nak cemerlang, doakan untuk kawan-kawan classmate awak. Nanti siapa yang doakan untuk awak? Malaikat. Awak tahu malaikat ni dia tak ada dosa. Tak ada dosa. Doa satu orang yang tak ada dosa ni, doa makhluk yang tak ada dosa ni, dimakbulkan Allah. Dimakbulkan Allah. Jadi kita doa lah. Saya bukan ustaz Saya baru nak start lah. Baru nak start, geng. Okay, boleh. So, saya akan end live ni dalam masa 3 saat. Ada apa-apa soalan lagi? Minta doa ibu juga. Betul. So, saya akan upload live ni dalam grup Rumah Biru saya. Saya harap semua 80 orang ni dah masuk lah. Percuma je, geng. Okay, percuma je. Jangan lupa follow sebab kemungkinan kalau korang tak follow, korang tak jumpa lagi live ni, geng. Saya ajar percuma je, geng. Semua material saya sediakan. Okay. Dekat mana link? Okay. Dekat mana link korang kena... Tadi macam dapat 50, alamak tanya lagi lah. Nanti awak tengok recording live ni mungkin dapatlah 50 tu. Boleh? Macam mana dapat link? Macam dapat link awak kena tunggu next live lah. Sebab saya dah nak end dah ni. Sebab nak masuk Rumah Biru saya kena bagi like dengan bagi follow juga lah. Tapi sekarang saya nak end live saya. Tak pun awak PM lah. Saya bagi promosi, awak PM je nak group link. Nanti saya bagi. Okay? InsyaAllah.
InsyaAllah janji follow je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Salam maghrib. Okay, yang lelaki jangan lupa berusaha pergi masjid sekarang. Memang gambar merkin ke apa? Itu gambar saya ke? Apa gambar merkin pula? Okay. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. SL apa nama Telegram awak? Saya tengah mencari awak ni siapa sebenarnya. Okay, bye.